Video kali ni kita nak tengok perbezaan bilik sewa antara RM600 dengan RM700 di Batu Kawan, Penang. Unit yang saya naik ni dekat level 11. Okay, so kita start dengan smart meter ada shoe rack, okay, common area, ada dining table, ada washing machine, okay, dengan dryer, tabletop okay, ada dah kabinet lawa, tempat memasak, electric cooker, ada katil queen, study table, roti ais, semua ada. Kalau ada yang tak ada, korang cuba komen. Yang penting kalau korang sewa, ni lah plug point 1, plug point 2, 3 dan 4. 4 kat sini guys. Dengan toilet dekat common area ni. Tengok. Sinki kat belah luar guys. Ni, sini memang untuk membuang lah, dan juga untuk mandi. Ni bilik single. Macam biasa kat fully furnished guys. Kalau korang tengok keliling ni. Kalau bilik single, maknanya katil pun single lah. Yang paling dinantikan, bilik master bedroom. Okay, sangat. Ini antara yang paling besar. Queen bed, ada view. Plug point 1, 2, 3, 4. Okay, cantik dia, tiles dekat sini. Tengok ada glass partition lagi. Okay, yang ni kat dalam, tengok dia punya cermin pun besar guys. Okay guys, apa yang paling penting, dia punya security tier lah guys. So basically ada 4 tier security. Start daripada guard, and then masuk lobby, lift, kena pakai access card. Yang ketiga, bila nak masuk entrance room, dekat unit unit tu yang ketiga. Dan tier yang keempat adalah smart lock. Okay guys, kalau korang tengah mencari bilik sewa dekat area Penang, kita ada satu kondo nama Savannah. Start dengan harga RM700. Okay, kalau berminat, klik link dekat bio. No cap, semua real.